Assalamualaikum. Atas buk pula. Kalau siapa duduk follow kaki jalan ni tak, dia memang biasa tengok dah kaki jalan ni selalu mari berdekir. Mari berdekir dengan sore otai ni, iaitu benang tak. Ada duduk belakang kita, duduk driver buk tu apa tak. Okey, jadi hari ni saya rasa nak buat lain pasang konten pula. Sebab biasa kita buat konten, mari tengok, mari fokus kat ikan je tak. Kita tengok masuk habis nak berdek ke apa gini kak, kita duduk tengok tu ya konten tak. Berdekir, akik ikan, tunjuk ikan tu ya. Hari ni kita nak buat lain pada lain. Kita nak tunjuk apa dia ni? Cara-cara. Cara-cara habis nak buat kerja ni lagu mana tak. Dia pakai berdek apa, cara nyelek tak. Utama kali dia ni boleh nyelek sampai ke berapa meter kan? 30. Allahu Akbar weh. Dia boleh turun 30 meter. 30 meter ni dalam weh. Kita mari belajar gini dok. Trik-trik dia ada ni, cara berdek, cara nyelek, cara tengok air gapo gini lagu mana weh. Okey, beres. Okey, dah. Assalamualaikum dah. Sihat dah. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Okey, kita mari tanya Benar sikit. Berapa lama lah Benar duduk main dengan berdekir ni? Kalau kira hak berdekir ni lebih kurang dalam Allah, gelomer. Lebih kurang dalam 10 tahun. 10 tahun tu? 10 tahun. Kalau kira dalam duduk dalam bidang cari ikan, bidang berdekir. Panas ikan lah mudah-mudah. Apa ni ilmu berdekir Benar tak? Apa kita nak tahu? Kita kena ada ilmu dia ni. Ilmu berdekir tu dia kena hak mula-mula tu dia kena orang berani. Orang hak berani hati lawan. Sebab berdekir ni dia panggil apa? Cari ikan hak bahaya sekali pada tubuh. Ya orang berani, orang lawan ni dia tak takut ni dia boleh masuk dalam bidang nyelek tengok ikan. Lepas mudah-mudah kecil mudah-mudah lepas. Kada separuh mati dah. Separuh mati dah, setengah mati dah, tapi masih ada lagi lah ni. Alhamdulillah. Tapi tak apa, kita serah pada Tuhan. Kita cari ikan tu, kerana dah mati tu kejap Tuhan. Tapi jangan takut lah, tapi jangan duk cari sangat. Kena panah juga. Nak panah, dia cari ilmu. Tak ada ilmu nak cari nono tak boleh, dia panggil bahaya. Setiap kali belum Benar nak topik laut dah, lagi berdekir. Apa dia Benar tengok mula-mula kali? Contohnya ilmu ilmu cuaca. Cuaca ke gitu. Mula-mula tu cuaca tengok cuaca, kita tengok dalam cuaca dengan internet apa boleh. Tengok cara-cara orang tua dulu pakai pun kita pakai juga. Angin tu banyak angin timur, angin selatan, angin barat. Kita boleh tahu ilmu tu, kita boleh tubik sampai laut luar. Air molek ni aku mana dalam di segi berdekir? Air molek ni sudah segi berdekir ya nak air jernih, air tak deras. Ya sebab apa kalau air deras tu kan kita nak berhenti torok ya air deras, air laut ni ya deras sepuluh air sungai deras. Bawah ke atas? Atas bawah dia deras belakang. Pentingnya air jenis dengan air slow kan? Air slow. Okey. Jadi maksudnya ya lawan arah dengan sengai tu. Sengai nak air deras tak? Okey, beres. Kita tengok GBN ni cakap aku kepala ni. Awak kaya kata Allahu Akbar. Banyak GBN dia ni. Boleh pasal nak pilih bitel, nak pergi bitel mana? Kita ke sini dulu. Apa dia situ kan? TFB. Dia elektrik. Dia elektrik awak kerja buat tu ke? Ni kita nak pergi dia, cara dia. Tengok baik tu, pakai direct gitu. GBS juga, tapi GBS dari laut ada kena turut jalan pakai direct. Macam wave lah ni. Okey Benar, lah ni kita duduk memang tengah laut sungguh Dok, tengah laut ada nampak bukit-bukit nudar kak. Kita lebih mari apa kelo Benar ni?
22 kilometer. 22 kilometer. Oh, sini ada kapal sini. Hak ni Bitai ke apa? Bitai dia tahu tiap bitai elektrik hak tak guna lama-lama ke. Dia tak tahu nak tahu mana dia buat rumah ikan dekat sini. Ini kita mari tengok ikan ada dekat sini. Hak ni memang kosong terus lah. Kita tengok tak ada unyi, bukan tempat unyi ke apa dak. Tapi hanya orang tahu je. Orang tahu kata bawah ni ada barang, ada apa ni? Unyi. Nasib baiklah time tu. Air apa sini nang? Air tak dalam mana ni? Yo air sini dalam 15 meter. 15 meter. 15 meter. Ya. Sebab apa? Yo tubik, yo dalam. Lepas tu sini ni panggil beting-beting. Dia jebit hole blok tengah ni, beting. Okey. Dalam 15 meter. 15 meter lebih kurang dah. Okey, kita mari tengok bes sini nak dai ke gapo? Ada kedok bare. Okey, nang siapa dah ni? Gapo dia pula proses dia? Step-step dia. Step dia kita nak pakai alat-alat dia ni, pakai baju safety. Alat dia. Kita mari tengok dia alat dia pula benang. Alat dia ada gapo tu hok penting-penting nak turun dalam laut ke bedek ni. Alat hal penting utamanya nak bedek. Bedek dah. Ni tak boleh tinggal lah ni. Kalau kita mari bedek tak boleh tinggal nanti ni. Maksudnya kalau tak ada bedek tak boleh bedek, kalau tak ada baju boleh bedek lagi. Boleh bedek lagi, ke spender saja tak apa dah. Boleh lagi dah. Tapi hok penting-penting hok kita habis nak pakai hari ni gapo dia tu? Oleh ke baju. Fin. Fin dia ni. Kaki tik. Oh, panjang fin dia deh. Kaki tik. Untuk laut lah panjang sikit. Nak hok gapo? Nak molek-molek sikit ke mana? Kita ni dulu kita nak pakai hak molek dah mahal dah. Tapi pakai hak murah jadi dah. Super ya? Super. Okey, beres. Pinggir ke apa pinggir? Timur. Sebab apa tak ada timur ni ke? Dia tak nyelek tak turun, dia ringin. Air laut ni dia ringin. Dia panggil apa? Timur dia tak super dengan air dia masing ke? Dia masing dia akan jadi timbul gitu. Pakai timur gun ni lah. 2 kilo, 3 kilo lah, 3 kilo. Untuk berat? Untuk berat. Apa? 3 kilo be? 3 kilo. Okey. Ni pak nak kian dia. Ni gapo dia? Pak kian nak. Teke anak panuh, anak bedek. Anak bedek. Okey. Pakai apa dia ke benang? Apa lagi ni? Pakai snorkeling. Snorkeling lagu ni ah. Bulat-bulat gini kita pakai. Deh, boleh turun sampai ke 30 meter? Boleh. Boleh turun ni? Tapi kena ada cara-cara lah. Ada cara dia. Macam ayat sikit. 30 meter dia boleh turun dengan snorkeling hak biasa tu. Lepas tu hak ni jangan lupa nak ni. Ambil gambar lagi. Awak tengoklah. Lupa hak ni ah FC kita tak boleh tengok. Bawah laut tu ada gap dia. Insya-Allah kita buku gambar hak terbaik hari ni. Mata tengok mata sikit. Mata dia be. Pakai stelik mana deh? Stelik. Pakai stelik terus ni be. Okey, bismillah. Ni ada alat dia deh. Ni alat dia. Banyak anak ni. Lepas tu ni dak tali tak dia deh. Tali untuk ikat dengan pelapung ni. Lepas tu ikat di bedil ni. Takut dia hanyut, takut dia selai ke apa boleh kutip mula. Okey, insya-Allah. Insya-Allah turun. Lancar. Malaka. Okey, mari kita layar tengok masa benang dia turun dalam air ni dok. Kita tengok dia turun ni nak boleh sampai bawah tu. Lama juga sebab dalam dok. Kadang-kadang air 15 meter, kadang-kadang air 20 meter. Kita tengok masa dia turun kira apabila turun sampai bawah tu akan jumpa batu karang. Ni batu karang dok. Hok kaja letak untuk ikan mari dok kumpul sini. Kita tengok masa dia nak bedek seko-seko ni dok. Bukan mudah main be. Masa dia turun dah lah kena lawan dengan air derah pula dah bawah. Lepas tu apabila jumpa ikan tu dia kena kokoh masuk gi sapa di ikan dah. Biar dekat sangat barulah boleh tembok be. Kita mari layar bersama be tengok hari ni apa nak akik ikan ke apa nama. Gi. Mari pula. Tu dia. Ebek. Allah. Ebek. Padeh. Ni nak boleh naik dia kak. Kalau dia terkaya musim duk pelik tu. Fikir saya 2-3 kilo lah. Tapi super 10 kilo dah.
Ebek. Hari tu kau dia weh. Allah Akbar. Tenggiri. Allah Akbar. Tadi ekor deh. Aku lebu. Tenggiri. Kelang tu. Apa tu? Oh, ni buka olat ni. Mana kaki pula tu? Kaki olat ni. Banyak ekor ni. Oh, saya goreng. Saya sekali goreng weh. Ui, yo sagi. Tengok. Tengok mana ni? Berapa kali gano ni? Weh? Berapa gano ni? Allah Akbar. Gak benar ho. Noh. Oh, ada kena tubuh tu deh. Oh, dia Kena tubuh deh. Cacing. Gapo putih. Woohoo! Nam sama. Allah Akbar. Tasik. Ikan haruan Tasik. Hati weh ha. Mari dah. Oh, gapa weh. ragu. Wadah. Pulut kita ni. Ikan ni tak akan pulut ikan ni. Allah. Belok dia anak panuh tu deh. Belok. Kuat nampak lah ke ni. Tengok belok eh. Belok anak panuh. Oh. Jadi mana? Stelit dah ni. Stelit dah ni. Wadah. Oh ya. Mereka ni weh. Oh, tu dia. Weh Tasik. Tasik kenyih. Raja. Oh, naik dah ni. Oh, yalah. Sani duduk dalam apa? Duduk dalam laut tadi, tak ada nak catch, tak ada nak interview. Sebab ikan duduk tengah makan. Gapo belakang mana tu? Ni hasil. Hasil. Gue Tasik tadi dia. Padahal ni ada lagi ni. Giri. Oh, gobok giri ni. Pakai dekor. Okey, kita mari nak tak habis lagi cerita kita. Kita tengok glomel, tengok gapo siap berlakon dah tu. Lepas tu masa nyeleh tu benang. Dia ada gapo ni? Ada cara dia dak. Gua nak boleh turun sampai ke 30 meter ni. Dia nyeleh utamanya dia kena kau nyeleh lah mudah-mudah dari semeter. Esok kan 2 meter, 3 meter. Dia kena slow lagi. Pekat gitu. Pekat. Ya, sebab nak sekaligus tu tak boleh. Sebab manusia ni atas darat kan. Ya. Mana nak nyeleh ni dia dalam air dah. Ya, kita kena belajar supaya kita jalan lah. Dia nyeleh semeter ke semeter. Lepas tu tekan ni dia setara mana kalau turun dalam? Tekan ni kalau air tu. Kalau angin dalam mineral kita turun dalam 10 meter, 20 meter ke. Angin dalam mineral tak ada. Kuat tekan ni air laut kuat. Oh, kuat air laut lagi tekan ni dia deh. Sebab dia masing nanti. Dia masing tekan ni dia kuat apa dia dalam. Lepas tu kita kena belajar lah cara-cara no. Nak clear panggil. Clear telinga. Clear telinga, clear hidung, clear pelepong. Ada cara-cara dia lah. Kau tu gitu lah. Berapa lama benar nak boleh ambil apa nak boleh 30 meter turun ni? Nak pakai masa berapa lama duk belajar? Dari start mula-mula tu dalam
Lebih kurang 10 tahun gitu. 10 tahun. Duduk jadi duduk belajar lah. Mudah dalam 5 tahun tu belajar baru. 5 tahun masa belajar. Belajar aja. Hok minat tu agak tu nampak seni kan, tak seni. Dia payah juga boleh kira lah. Tapi kalau hati kasih dia boleh. Mari sini kita bawa lagi. Aduh, okey, makasih. Kita acak kali dah mari dah buat konten benang. Cuma kali ni kita nak mendalaikan lagi dah. Tukar konten jenis. Tengok cara-cara pula. Okey, terima kasih benar deh. Ya. Siapa nak belajar gapo ni? Nyelek kak boleh ambil cara-cara hak benang royak ni. Ya, okey.